Sejuta? Maksudnya aku apa? Aku influencer ke? Aku? Influencer? Okay. Sekejap. Okay, relax. Maksudnya kalau influencer mesti orang nak tengok konten kan? Betul aku nak buat apa? Tak apa. Kita cari je resepi best. Lepas tu kita share sambil buat live. Assalamualaikum semua. Saya Nadia. Hari ni I nak masak mi sedap ori-ori kari that hits. Ini dia. Okey, dalam ni dia ada kondimen sendiri. Tapi kalau kita nak ekstra, hari ni I akan letakkan cendawan enoki. Oh my god. So good. Sedapnya. Rasa dia sama macam masa I makan kat Milan. Sabrina cantik. Thank you. Makan kontrol I. Saya dah tak sedap tu. Fake. Lama-lama makin boring tengok live ni. Tak hal sangat. Ish, apa banyak sangat tap Nadia adap ni? Puingnya. Nadia dap. Sejuta views? Nadia dap. Ya, I adalah tengok dia. She's cute lah. Tapi kan, resepi ada masak tu, I rasakan dia tiru orang. So tak adalah original mana. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata ori-ori beraroma. Rasanya penuh warna bila kita bersama, kemana saja asal kita